Hai, saya Mr. Lu sini. Mari kita tengok Form 1 bab 4 nisbah jenis kedua. Nisbah yang macam ni, dia bagi awak markah Ali kepada markah Babu, dia punya nisbah ialah 8 kepada 5. Sekarang dia bagi anda markah Babu ialah 30, nak cari markah Ali. So macam mana nak buat? So kita akan anggap Ali ialah A, kita anggap Babu ialah B. So Ali itu A nisbah kepada B sama dengan 8 kepada 5. Langkah pertama. So apa itu nisbah? Nisbah sebenarnya adalah pecahan. So nampak aja nisbah boleh tukarkan kepada pecahan A kepada B, 8 kepada 5. Sekarang soalan sudah bagi, Babu punya markah 30. Babu punya markah 30. Sekarang nak cari jawapan untuk Ali. Untuk cari Ali, apa yang you kena buat sekarang ialah, sini ialah bahagi. Kalau nak cari balik A, pindah sana dia akan jadi darab. Bahagi menjadi darab. Okey, 30. Dan kira jawapan dia, bahagi 5 dahulu, dapat 6. 6 darab 8, dapat 48. Siap, itu dia. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini, kami akan membantu anda.